Assalamualaikum kak, minta maaf. Saya sebenarnya tak ada duit, tapi saya daripada pagi tadi saya tak makan. Boleh, boleh. Boleh kak, betul ke? Ya Allah. Nak apa? Nak apa? Tak kisah kak, tak apa, boleh mana-mana. Tak apa ke kak, ya Allah? Tak apa ke? Tak apa. Kakak lama ke meniaga sini? Baru je. Baru berapa lama dah? Saya start. Baru minggu ni lah. Bisnes macam mana kak, okey? Alhamdulillah okey dah. Sehari berapa boleh dapat? Sehari. Ha, Kalau Alhamdulillah 40 bungkus boleh. 40 bungkus. Okay, Alhamdulillah lah. Dia ada baby, tak boleh nak berniaga lama-lama sangat. Kesian. Memang akak buat semua ni buat sendiri? Sebab sendiri. Kenapa akak tolong saya kak? Tak ada rugi, tak ada rugi kata. Akak percaya kat rezeki kak? Saya ada insya-Allah kan. Yelah sebab saya datang minta tolong, akak tak kenal pun saya, tapi akak tolong saya. Bukannya scam pun kita bagi orang kan. Oh, tu Tuhan bagi rezeki lagi. Suami saya pun dia berniaga burger. Kalau orang lalu malam-malam dia lapar berhenti dia buat je burger. Boleh eh? Boleh kak. Dia nak tambah. Tak apa kak, terima kasih kak. Nak balik dah lah. Tak apa, nanti saya pergi sana balik lah, tempat saya tunggu kawan saya tadi. Ya. Tak apa. Dia tak datang. Harap datang lah. Tak datang nanti ni. Tunggu suami saya balik tak apa. Tak apa kak, tak apa. Eh? Tak apa, saya pun dah banyak susah kakak. Tak apa ke kak, betul? Okey. Okay, sebab akak dah tolong saya. Saya ada nak share rezeki sikit lah kak. Nak kak? Tak apa kak? Tak Ini ada orang infak untuk orang baik macam akak. Akak tak kenal pun saya. Tak apa kak, akak tak apa. Ini untuk baby akak. Tadi akak kata akak baru ada baby, ini untuk baby akak. Tak apa. Akak tak apa. Ikhlas tak apa. Tak apa, ni ada orang infak untuk orang-orang baik macam akak. Dia tolong saya. Banyak ni. Tak apa. Boleh kak. Ni memang ikhlas daripada saya. Terima kasih kak sebab tolong saya. Saya pergi dulu. Terima kasih, sorry kak susahkan. Untuk rezeki anak akak. Terima kasih. Terima kasih. Sama.